الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya mengulangi pesanan takwa ini untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Pesanan ini sangat penting untuk diulang-ulang dan dihayati, khususnya di zaman kita yang begitu mudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hubungan kita lebih rapat dengan Facebook, lebih rapat dengan WhatsApp, lebih rapat dengan televisyen dan sebagainya, berbanding dengan rapat kita dengan solat, berbanding dengan rapat kita tentang membaca Al-Quran dan zikir, serta perkembangan umat Islam di seluruh dunia, bahkan di negeri kita sendiri. Saudara yang saya kasihi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 114. Afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu, sehingga aku hendak mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran, yang jelas, nyata kandungannya satu persatu, tentang yang benar dan yang salah. Dan orang yang kami berikan kitab Zabur, Taurat dan Injil mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Oleh itu jangan sekali-kali engkau menjadi salah seorang daripada golongan yang sentiasa ragu-ragu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah terpedaya dengan kata-kata dusta daripada syaitan-syaitan yang menyebabkan baginda mencari panduan atau hakim lain selain daripada Allah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada baginda kitab Al-Quran yang jelas nyata isi kandungannya satu persatu, meliputi perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, hukum-hukum syarak, usul agama dan cabang-cabangnya. Tidak memerlukan penjelasan dan tiada yang lebih baik hukumnya, kerana sesungguhnya hukum-hukum Allah meliputi hikmah dan juga rahmatnya. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya dasar-dasar di dalam agama Islam terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam telah diberitahu kehadirannya di dalam kitab-kitab para rasul yang terdahulu, iaitulah kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Telah menceritakan kepada umatnya tentang kedatangan agama Islam di akhir zaman nanti. Telah datang agama Islam kepada umat di akhir zaman. Islam diamalkan dalam seluruh kehidupan manusia. Umat Islam mengamalkan segala perintah yang telah ditetapkan kepada mereka dan meninggalkan segala larangan yang dikenakan ke atas mereka. Seterusnya mereka menyeru kepada manusia yang lain
untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kesungguhan umat Islam melaksanakan agama telah membawa kesejahteraan dan keselamatan kepada semua penduduk di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan usaha-usaha terancang oleh musuh-musuh Islam dan Rasulnya untuk melenyapkan Islam daripada muka bumi ini. Mereka mencanangkan Islam sudah tidak relevan lagi, malah sudah tidak sesuai pada zaman perkembangan sains dan teknologi. Ditambah pula dengan suara-suara lantang yang mengatakan Islam menyekat kebebasan manusia. Mereka yang turut mencanangkan semua agama, termasuk agama Islam, membawa kepada Tuhan yang sama. Sama aja, liberal. Sedangkan tegas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, agama kamu. Dan untuk aku adalah agama terang. Dikata sama aja. Ini semua adalah suara-suara derhaka dan terkutuk yang cuba membisikkan. Yang cuba membisikkan di telinga umat Islam dengan niat dan matlamat menukarkan budaya dan cara hidup beragama seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua adalah serangan luaran daripada musuh-musuh Islam yang begitu hasad dan dengki dan benci kepada agama kita. Saudara, kita semua, kita wajib membina dinding-dinding dan benteng yang menghalang kita dari kemurkaan dan azab siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membiarkan agama Islam terus dipermain-mainkan, diremehkan oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Saudaraku yang kukasihi, janganlah kita sendiri menjadi peluru dan bom yang cuba memusnahkan benteng-benteng Islam yang telah dikukuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para tabi'in dan generasi-generasi selepas mereka. Ada kalanya saudara, usaha meruntuhkan benteng dan dinding itu datang daripada dalam diri kita sendiri. Kita sudah tidak menghiraukan kewajipan-kewajipan agama yang ditaklifkan kepada kita. Kita sudah tidak menganggap dosa-dosa kita sebagai penyebab atau musibah yang menempa malapetaka kepada hidup kita. Dosa-dosa yang kita lakukan, seperti melakukan maksiat secara terang-terangan di khalayak ramai tanpa segan silu, memuja artis secara keterlaluan, membiarkan diri dia peluk cium bukan mahram, dan menggadaikan marwah dan harga diri. Kita hanya beranggapan seperti menepis lalat yang hinggap di muka kita saja. Walhal perkara ini sepatutnya kita sebagai seorang Muslim, dosa-dosa yang kita lakukan dirasakan seperti sebuah gunung yang akan menghempap kita dan melenyapkan kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada menyatakan, kam min aklatin man'an qiyaman lail wa kam min nazratin man'an qira'ata surah wa innal 'abda la ya'kula aklatan aw yaf'alu fa'latan wa yukhramu biha قيام السنة وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. Yang bermaksud apa kata Imam Ghazali? Yang bermaksud berapa banyak makanan yang dimakan telah menghalang dari bangun malam. Banyak makan, tak boleh nak bangun malam, tak boleh. Berapa banyak pandangan yang telah menghalang daripada membaca Al-Quran. Banyak pandang tengok sana tengok sini, Quran tak ada. Dan sesungguhnya ada di kalangan hamba yang makan makanan,
maupun membuat sesuatu perbuatan, dia ditegah daripada bangun malam selama setahun. Dan seperti mana solat itu mencegah daripada kekejian dan kemungkaran, begitu juga sebaliknya. Kekejian itu akan menghalang daripada solat dan sekalian amal kebajikan. Imam Sufyan As-Suri berkata, Hurimtu qiyamul lail hamsata ashhurin bizambin adnabtuhu qila wa ma dhaka dzamb qala ra'aytu rajulan yabqi faqultu fi nafsi hadza murad. Yang bermaksud, ini Imam As-Sufyan telah menyarankan satu lagi begitu. Aku terhalang daripada bangun malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan. Ditanya, apakah dosa itu? Ia menjawab, aku pernah melihat seorang lelaki sedang menangis. Lantas aku berkata di dalam diriku bahawa ia sengaja menunjuk-nunjuk. Tengok, hebat itu buku sangka ni memang padah, memang hebat. Dia tengok orang menangis, dia sangka orang ni agak mengada-ngada agaknya. Salah. Orang tu menangis, dia cinta kepada Allah. Kita mengatakan dia main-main. Dosa ni tuan-tuan, bila kita buat dosa, dia melekat hitam dalam hati. Dan akhirnya hati itu penuh dengan hitam. Dan bila hati dah penuh hitam, hidayah tak boleh masuk. Bila dia nak dekat, terpelanting keluar. Dengan sebab itu, kita jangan melakukan dosa. Kita jangan melakukan ada sifat keji dalam diri kita. Sifat mazmumah banyak dalam diri kita. Sangka buruk dengan orang. Sepatutnya kita bersama. Sepatutnya kita adalah orang yang sentiasa sabar. Orang yang sentiasa qanaah. Orang yang sentiasa terbuka di dalam hidup kita. Tapi kita banyak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang menghalang kita daripada diterima oleh Allah di akhirat nanti. Saudara sekalian, adakah usaha meruntuhkan benteng dan dinding itu datang daripada luar yang sengaja dilakukan agar bergabung dengan faktor dalaman dalam diri kita sendiri? Contoh, faktor luaran seperti maksiat dan kemungkaran yang ditaja dengan kos yang amat tinggi sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lain. Api persengketaan sesama Muslim yang sentiasa diperbaharui, dinyalakan begitu hebat. Begitu juga pesalah-pesalah syar'iyah. Pesalah-pesalah syar'iyah yang sering dilindungi dengan selimut hak asasi manusia. Masya Allah. Saudaraku yang kukasihi, melihat betapa banyaknya ranjau dan berapa banyaknya rintangan di dalam pembinaan dan mempertahankan kemuliaan Islam, maka layak benar. Layak benar nilai-nilai kemuliaan seseorang itu letaknya pada kehebatan takwa. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 3. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Bukan yang lebih keturunannya atau yang lebih bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan-amalan kamu. Saya menyuruh diri saya dan saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takut. Takwa artinya takut. Takwa juga artinya lah menjunjung surahan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Itu takwa. Dan pernah ditanya kepada Sayyidina Umar oleh seorang sahabat, wahai Umar, apakah makna takwa? Dia tak tahu makna takwa. Sayyidina Umar menjawab, wahai sahabatku,
Misalnya kamu nak berjalan di tempat yang berbahaya. Kamu nak berjalan di tempat yang banyak ranjau dan berbagai-bagai duri dan sebagainya. Bagaimana cara kamu nak berjalan? Tentulah kamu akan berhati-hati. Tentulah kamu akan waspada. Tentulah kamu sentiasa memerhati. Dan tentulah kamu amat berjaga-jaga. Jadi artinya, takwa ialah kita berhati-hati. Berjaga-jaga. Sentiasa memelihara agama kita. Supaya dia sempurna dan elok. Dan akhirnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan-amalan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Surah Asy-Syams. Yang bermaksud, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan, kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudaraku, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ketahuilah, dunia ini hanya tempat tinggal sementara kepada kita. Usia-usia kita yang berbaki hendaklah ditambah dengan amal ibadat sebagai bekalan untuk menemui Allah nanti. Kita sering diingatkan, khususnya pada hari-hari Jumaat yang sebegini, untuk sentiasa bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Namun, sebahagian daripada kita, ramai daripada kita, masih lagi memilih untuk alpa daripada bertakwa kepada pemilik alam ini, bersikap fasik dan derhaka kepada penciptanya. Ada kalanya usaha meruntuhkan pencing-pencing dan dinding itu di antara kita ada yang berikrar dan berazam dengan melakukan segala bentuk kebaikan, tetapi hangatnya tidak sampai beberapa hari. Kata hangat dia ayam. Ada pula yang mula-mulanya melakukan kebaikan, tetapi akhirnya lalai, sehingga Allah menimpakan bala bencana bagi menyedarkan mereka. Manakala ada segolongan kita, sekumpulan manusia, yang apabila ingin menzahirkan kegembiraan, menyambut dengan cara dosa dan maksiat, dan tidak merasa bersalah dan malu kepada pencipta alam. Saudaraku, marilah kita terus istiqamah dalam menjaga batas-batas dan ketentuan Allah demi mencari keredaannya. Iman dan takwa perlu dibentuk dan dipelihara supaya ianya membuahkan hasil yang baik di akhirat kelak. Hanya orang yang bertakwa sahaja akan merasa keuntungan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Jika Allah mentakdirkan kita memiliki umur yang panjang, umur kita panjang, Allah Ta'ala bagi panjang, kita